Bos, tengah buat apa? Tak buat apa pun ni, Lepas tapi tu? ni nak tunjuk ni. Cara nak bagi hampa punya suami rindu masakan hampa setiap malam. Betul ke? Boleh ke macam mana? Boleh lah. Sini cara dia. Hampa kena bagi dia try ni. Asal ni kita punya Nyonya Kari Mi. Nyonya kali ni ada apa special? Apa yang special? Ni nak tunjuk. Special dia sebab kita menggunakan bahan-bahan yang original. Nampak? Wah, bahan-bahan yang semula jadi. Wah, macam ni memang kena masak lama. Of course lah. Paling kurang kalau nak masak yang tadi pun 5 jam tau nak siap. 5 jam. Tapi jangan risau sebab tengok ni. Kita punya paste kari sejati kita dah pun siap. Sudah siap sedia paste pelencar macam ni. Tak pakai powder dia tak pakai powder. Yang pentingnya tak pakai powder. Wah, kan? dah siap sedia so, paste. kita campur dengan kita punya mie ni. Kita masak 3 minit je. Okey, 3 minit. Cepat tu. Wah, cepat. Tengok. Nampak? Dah siap dah kita punya mie kari. Nampak? Sebelum makan nampak sedap. Of course lah. Tapi ni kuah dah. Nampak pekat dah kuah dah. So kita rasa dulu. Memang tak sama paste sejati. Kuah pun dah sedap dah. Dah guna bahan original, bahan semula jadi tu. Wah, sedap. Tu dia. Sedap tu. So hampa kena try ni. Kalau nak bagi hampa punya suami rindu masakan hampa setiap malam, ni lah cara dia. Lepas tu nak beli mana? Makan ni, Nyonya Kari Mi ni. Nak beli kat Kalau mana? nak beli dekat mana tu, hampa boleh pergi je dekat kita punya TikTok shop dekat beg kuning. Beg kuning tak ada dah. Dekat situ kita tengah ada harga trial pack. Ada trial pack lagi. Terhad pada 30 orang yang terawas je sebab tinggal 30 set je lagi. 30 aja. Anak-anak cepat. Cepatlah, great.